Bayangkan, di sebalik lorong kampung yang sempit ini tersembunyi kisah lama tentang seorang tokoh yang pernah menjadi benteng rohani dan ilmu di bumi Kelantan, Tok Uban. Saya kini dalam perjalanan menuju tanah perkuburan Islam Mukim Tok Uban, Pasir Mas, kawasan yang luas dan tenang, seolah-olah menyimpan ribuan rahsia masa lalu. Di sinilah dikatakan bersemadi ulama besar yang membawa cahaya Islam ke barat Kelantan. Tok Uban, nama yang disebut dalam hikayat lama, bukan sekadar gelaran tetapi simbol kewalian dan perjuangan menegakkan ilmu. Hari ini, saya menjejak tapak sejarah itu sendiri.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan Puan Nita dah sampai ke makam Tok Uban di mana di Pasir Mas di kawasan Pasir Mas, di kawasan tanah perkuburan Islam. Makam Tok Uban ni terletak di dalam satu tanah perkuburan Islam dalam kampung. Tadi kita melalui kampung, dalam kampung, masuk kampung, terus ada jumpalah, bukan jumpalah, memang menuju ke kawasan makam Tok Uban ni. Jadi ini pertama kali saya dan Puan Nita sampai ke kampung ni dan ziarah makam Tok Uban. Dan ini memang benarlah, ini makam Tok Uban memang betul, ini makam sebenar Tok Uban yang sangat sinonim dengan Danau Tok Uban juga. Danau Tok Uban. Danau Tok Uban rupanya dia jauh daripada kawasan tanah perkuburan ini. Danau Tok Uban dia dalam 11 minit lagi ke depan lagi. Dia agak jauh daripada kawasan tanah perkuburan ni lah. Jadi kalau ikut sejarah, catatan sejarah, dikatakan Tok Uban berundur dari Patani, berundur dari Patani dan menetap dekat mungkin dekat kawasan inilah. Asalnya dia menetap kat sini dan meninggal dunia di kawasan ini. Kemudian dapatan kami pula, Tok Uban ni dia adalah seorang sultan. Tok Uban ni adalah seorang sultan dari Kesultanan Sambas. Kesultanan Sambas ni ada kaitan dengan Kesultanan Brunei. Tok Uban ni adalah anak kepada Sultan Tengah, Sultan pertama Sarawak. Anak kepada Sultan Tengah. Jadi macam mana Tok Uban boleh berada dekat sini? Ceritanya Tok Uban membantu Patani dalam mempertahankan Patani daripada serangan Siam pada ketika itu. Dan ketika itu pun Pahang pun ada membantu Patani dalam mempertahankan Patani daripada serangan Siam. Tetapi serangan Siam tu kuat, jadi Patani jatuh dan Tok Uban ni berundur di kawasan kawasan Kelantan, mendapat perlindungan daripada Sultan Kelantan. Jadi sebab itulah Tok Uban berada di sini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Tok Uban terus tak balik ke Sambas kan? Mungkin wanita boleh cerita kenapa dia dia tak balik terus ke Sambas. Tapi kita percaya bahawa kenapa Tok Uban nak menetap di sini, satu, dia menjadi pasak, bagi negeri Kelantan supaya Siam tak mara terus ke Kelantan untuk menjajah Kelantan pula. Kita percaya Tok Uban ni sebagai pasak di kawasan Kelantan. Jadi kalau misal katalah Tok Uban balik ke Sambas, sudah pastinya mungkin Siam akan terus mara dan mendapatkan Kelantan sebagai jajahannya. Jadi dengan takdir Allah, Tok Uban menetap di sini bagi mempertahankan kawasan Kelantan pula apabila Patani dah jatuh lah. Dan ada dapatan lain tak berkenaan dengan isterinya? Tak dapat. Oh, tak dapat Tapi dipercayai Tok Uban apa ni kata orang tu, mungkin dia datang ke Kelantan ni, dia mungkin isterinya tak dibawa duduk kat istana Sambas lah, mungkin lah. Tapi mungkin
bila Tok Uban dah kat sini, mungkin dia berkahwin dengan orang tempatan pula. Jadi kita percaya mungkin itu adalah, kemungkinan tu ada. Jadi keluarga dia daripada Sambas tu masih ada. Jadi kat sini mungkin dia berkahwin dengan orang tempatan pula. Sebab tu memang orang dulu-dulu kalau berhijrah ke apa, dia akan kahwin baru lah. Maksudnya tambah isteri lah. Gitu kan. Dan Tok Uban dia apabila berundur kat sini, dia membuka kampung, membuka dia punya penempatan kat sini. Pada asalnya kawasan ni hutan lah, hutan, dan dia Tok Uban buka kawasan ni dan menjadi satu perkampungan, dan semakin lama semakin ramai, dan akhirnya Tok Uban ni jadi penghulu dekat kawasan yang dia buka ni. Lain ada tambahan ke, ada benda nak dibetulkan ke ceritanya, ada tak pesan daripada Tok Uban ke macam mana? Kita kan persoalkan makam dia kan. Kenapa tak dibersihkan? Ni macam dah lama orang tak ziarah. Dia sedih juga. Dia kata biasalah manusia, dia kata gitulah. Itu je. Jadi masa kami datang ke makam Tok Uban ni, kita pun rasa terkilan lah. Terkilan sebab apa, nampak kawasan perkuburan Tok Uban ni macam tak terjaga. Seolah-olah macam dah lama sangat orang tak datang sini kan, ataupun keturunannya tak datang sini ke ziarah, bersihkan ke, macam dah terlalu lama sangat. Jadi kita nampak kat sini ada guni, ada tempat-tempat duduk ni, ada tempat tempat penyodok tanah, semua ada kat sini. Jadi waktu kawasannya dia ada mosek putih, tetapi mosek putih tu dah tak nampak putih dah, dia dah jadi bercapuk-capuk, macam dah lama sangat ditinggalkan. Macam dah lama tak diziarahkan. Jadi arwah Tok Uban dia rasa sedih lah. Dia kata itulah sifat manusia kan, kalau dah senang tu lupa pada keturunan dia. Jadi sedihnya kat situlah Tok Uban kan. Harap kita semua, termasuklah keturunannya, jangan lupa kepada keturunan kita, leluhur kita, jangan dilupakan kan. Kurang-kurang datanglah 3 bulan sekali, sebulan sekali kan. Kalau dekat lah, kalau yang jauh mungkin setahun sekali ke apa kan. Kita jangan lupa keturunan kita. Kerana mereka inilah kita ada pada hari ini. Kita mesti kenang jasa mereka kan. Kita tautkan silaturahim kan? Walaupun leluhur kita, keturunan kita dah tak ada, jangan lupakan. Kita kena kenang jasa mereka melalui sejarah. Sejarah itulah yang mengenal jati diri kita sebenarnya kan? Jadi kita jangan lupa jati diri kita untuk apa kata orang tu, kuatkan jati diri untuk bangsa kita, agama kita, untuk tanah air kita. Kita jangan lupakan. Makam ini ada ditulis dia tulis inilah makam ketua peneroka dan pengasas kampung Tok Uban. Maksudnya kawasan kampung ni adalah kawasan makam Tok Uban lah, kawasan kampung Tok Uban. Ni nama kampung Tok Uban. Jadi nama Tok Uban dipanggil Tok Sulaiman, Tok Sulaiman. Dan makam ini dibina oleh zuriatnya, Nik Zainal Alam bin Haji Abdul Rahman, pada 20 hari bulan Mei 2001. 2 hari bulan? 2 hari bulan? 2 hari bulan Mei 2001. 2 hari bulan Mei 2001. Jadi alhamdulillah lah, maksudnya zuriatnya, keturunannya membina lah satu binaan untuk mengenang jasa arwah Tok Uban ni. Semasa Tok Uban menjadi sultan di Sambas tu,
Sambas gelaran baginda Tok Uban ni adalah Sultan Muhammad Syafuddin. Sultan Muhammad Syafuddin. Tok Uban ni ada kaitan dengan Brunei. Dia ada kaitan macam saya ceritakan tadi, dia ada kaitan dengan Brunei. Sebab tu Danau Tok Uban tu dibina masjid. Nanti kita akan ziarah masjid tu. Sebab tu Sultan Brunei bina masjid dekat Danau Tok Uban dan diwakafkan untuk kegunaan masyarakat tempatan. Sebagai tanda Tok Uban ni ada kaitan dengan Brunei melalui kerajaan Sambas itulah yang saya ceritakan. Tok Uban ni daripada anak Sultan Tengah, Sultan pertama Sarawak. Jadi kepada anda yang tengok video ini, jangan lupa untuk ziarah. Kalau ada gerakan hati untuk ke makam Tok Uban ni, ziarahlah. Kepada waris-waris, ziarah dan jagalah makam ini sebaik-baiknya. Apabila dah ada binaan ni, kita tinggal jaga je. Warisnya dah keluarkan modal, dah keluarkan kos untuk binaan ini, kita sekarang tinggal jaga dan pelihara lah dengan baik. Ada apa-apa lagi pesanan? Ada. Tak ada, itu je lah. Dia ada ucap terima kasih ke kita datang ke macam mana? Dia ada ucap terima kasih lah kita ziarah. Alhamdulillah. Dia ada cakap kita juga ada kaitan keturunan dengan Tok Uban. Ada tak? Ada, dia kata kalau tak ada kaitan dia tak bercakap dengan aku. Okay. Alhamdulillah. Saya pun dengan wanita, keturunan kami rupa-rupanya pun ada kaitan dengan Tok Uban ni. Sebab arwah Tok Uban kata kalau tak ada kaitan, arwah Tok Uban tak akan bercakap melalui hati wanita untuk berbicara, berkomunikasi kan, antara roh dengan roh untuk bercakap. Jadi bermakna kalau ada komunikasi dengan wanita, bermakna ada kaitan dengan keturunan lah. Alhamdulillah. Sebab tu saya ada gerakan untuk datang ke sini menziarah makam Tok Uban ataupun dengan dipanggil sebagai Tok Sulaiman lah bagi orang kampung Tok Uban. Jadi lepas ni kita akan pergi ke masjid Tok Uban, kita akan ziarah. Kalau boleh masuk kita akan masuk lah, kalau tak boleh masuk kita tengok dari luar je lah. Nanti kita akan ke masjid Tok Uban. Nantikan. Tahun lepas lah. Masjid Tok Uban. Masjid Brunei Darussalam. Masjid Brunei Darussalam.
Okey, kita dah sampai ke Masjid Brunei dekat Danau Tok Uban. Tadi saya dekat makam Tok Uban, saya ada sebut Masjid Tok Uban kan. Saya maksudkan Masjid Brunei yang berada di Danau Tok Uban. Itulah. Jadi masjid ni bukan Masjid Tok Uban lah. Ada Masjid Brunei. Masjid Brunei ni dibina oleh Sultan Brunei, di mana dipercayai menurut cerita-cerita lah yang saya dengar, Sultan Brunei bina masjid ini, kemudian diwakafkan dengan sekolah Mahat Tafiz yang berada di kawasan inilah kan. Jadi masjid ini dia tak ada, dikatakan tak ada kariah kan. Jadi digunakan oleh sekolah Mahat Tafiz je lah untuk kegunaan aktiviti mereka lah dekat dekat masjid ni. Jadi masjid ni ikut berdasarkan dapatan kami lah, Masjid Brunei ini dibina kerana Sultan Brunei mendapat alamat untuk bina masjid di Danau Tok Uban. Jadi kenapa mimpi itu berlaku? Kerana Tok Uban ada kaitan dengan Kesultanan Brunei, di mana Tok Uban ni adalah anak kepada Sultan Tengah. Sultan pertama Sarawak, Sultan Tengah adalah keturunan daripada Sultan Brunei. Di situlah ada kaitannya, seperti mana saya ceritakan dekat makam tadi itulah. Jadi inilah masjid yang dibina oleh Sultan Brunei dan diwakafkan. Jadi masjid ini dia sebenarnya tak besar lah. Dia nampak dari jauh tu nampak gah, nampak besar. Sebab dia binaan dia tinggi. Jadi dalam baris saf pun ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 saja, 6 saf yang boleh memuatkan 6 saf sekali untuk berjemaah ke apa. Kita dah sampai kat sini dan kita nampak dekat danau ni atau tasik Tok Uban ni, kerajaan negeri ada buat apa tu, ladang solar. Ada buat ladang solar dekat kawasan ni sebagai salah satu sumber tenaga bersih lah yang digalakkan oleh kerajaan untuk masa depan Malaysia ni. Jadi kita dah tengok masjid ni memang masjid yang kadang-kadang ada orang panggil masjid putih, sebab binaannya semua warna putih kan. Putih itu bersih, suci kan. Ada tambahan lagi? Ada tambahan pasal masjid ni apa? Tak ada Jadi apa yang aku cerita ni betul lah. Tak ada salah ke apa tak ada lah. Jadi itu dapatan kita lah. Kalau apa yang saya ceritakan tu salah, mungkin Ponita dapat maklumat daripada Allah untuk diperbetulkan ke apa kan. Tapi setakat ni tak ada yang cerita yang menyimpang lah. Tak ada. Jadi kalau anda ada rasa nak datang ke Masjid Brunei di Danau Tok Uban ni dekat Kelantan, Tanah Merah Kelantan, bolehlah datang ke masjid ni. Kita ingat sejarah-sejarah kan, ataupun ada kaitan dengan keturunan ke apa, boleh datang tengok keindahan Danau Tok Uban dan masjid ini. Masjid ni pun kadang dipanggil Masjid Terapung juga kan, sebab dibina di atas tasik. Kalau air ni penuh, ni banyak, seolah-olah masjid ni macam terapung je lah. Ada Masjid Terapung. Kalau tak silap, ini masjid terapung pertama dekat Malaysia lah. Dia bukanlah terapung betul kan. Dia umpama macam terapung berada di atas air. Tapi binaan dia sebenarnya di atas air lah. Saya datang tadi, parking, lepas tu kita tengok kawasan ni dijaga. Alhamdulillah, pihak Mahat Tafiz pun nampak jaga dengan baik lah kawasan ni. Alhamdulillah. Jadi kalau anda ada rasa nak datang, saya galakkan datang ke Kelantan, Tanah Merah, Danau Tok Uban, ziarah Masjid Brunei ni. Ada tambahan? Tak ada?
Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anda semua yang menonton video ini dan follow channel ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk join jadi ahli channel ini, kerana kalau anda jadi ahli channel ini, anda membantu dari segi dana untuk kita eksplorasi ke tempat yang lain yang lebih menarik, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk tekan butang join untuk jadi ahli EMM. Satu lagi, kalau anda berminat untuk beli baju ni, boleh tengok dekat saya punya TikTok, bahagian showcase, boleh belilah dekat TikTok, sebab saya affiliate. Bukan saya tak jual produk, tapi saya hanya affiliate saja. Baju yang berkaitan dengan sejarah. Kalau berminat, boleh beli. Boleh dekat tengok, tengok bajunya. Tengok baju hasil daripada cerita berkaitan dengan sejarah-sejarah Melayu. Kat belakang pun ada. Kat belakang pun ada. Jadi satu lagi, kalau anda berminat untuk ketahui keturunan anda boleh buat analisis keturunan dengan saya, dengan Puan Nita. Hubungi kami melalui PM ataupun DM saya dekat TikTok. Link ada di bahagian description untuk ke TikTok saya. DM saya mengatakan saya nak buat analisis keturunan. Jadi dengan buat analisis tu, berdasarkan sumber maklumat yang anda ada tu, kita akan analisis apakah keturunan anda, apakah potensi diri anda yang boleh kita tengok melalui keturunan itu. Saya ada banyak cerita berkaitan dengan analisis keturunan dekat TikTok. Jadi jangan lupa juga untuk join atau follow saya punya TikTok. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.